Korang yang mana yang selalu tanya Alia, apa perbezaan kemah 1 layer dan juga 2 layer? Kenapa saya beli 2 layer akan dapat batang pool macam ni? Untuk video kali ni Alia nak tunjuk dekat korang kenapa dia dapat ni dan apa perbezaan 1 layer dan juga 2 layer. Jom stay dalam video dia sampai habis. Kalau korang beli yang 1 layer, korang tak boleh pisahkan pergola tau. Tapi kalau korang beli yang 2 layer, korang akan boleh pisahkan pergola dan kita akan bagi extra pool untuk korang naikkan semula dekat bahagian dalam kemah. Okey, kalau nak tengok macam mana, kena stay dalam video ni sampai habis. First step, untuk pisahkan pergola, korang kena buka klip ataupun bakar dekat bahagian bawah kaki ni tau. Lepas tu, bakar dekat bahagian dalam pun korang kena buka juga. Buka untuk ke semua bakar dekat bahagian dalam tau. Lepas kemah dah jadi macam ni, korang kena pasang pool dekat bahagian dalam kita punya kemah. Kita punya pergola ni awak boleh pisahkan dia ke sebelah ataupun awak nak tutup pun boleh. Untuk cara pemasangan kita punya kemah ni semula, korang kena pasang kita punya pool ni dan pasang dia secara bersilangan ikut macam step Alia tengah buat sekarang tau. Masukkan pool kita ni ke dalam bakal kita ni tau. So, dia akan jadi macam ni. Tada, lepas dah siap. So, yang ni untuk yang 2 layer tau. Okey, so kalau kakak abang berminat dengan kita punya kemah ni, jangan lupa dapatkan dekat bag dekat bawah sekarang tau. Untuk saiz yang 2 layer hanya boleh duduk dalam 3 hingga 4 orang dewasa saja tau. Okey, bye-bye korang. See korang dekat next video dia. Bye-bye.